Dira buat ni. Nadira sedang menyantuni kanak-kanak orang asli. Ya. Nama adik tu Hakim. Ni nama dia Hakim. Nama apa? Dia request lukis kartun SpongeBob. Oh. Jadi kita menyantuni mereka. Tapi saya lihat kan dia menyantuni budak-budak. Saya tengok dia yang lebih menarik dengan lukisan. sebenarnya. Oh, jiwa dia. Ha. Okey. So ni perangai sebenar Nek lah. Yes. Walaupun itu. Sekejap. Sekejap dah tahu. Guys, dia lukis saya. Nama dia? Tu gigi taring. Lepas tu ada smile line. Nina. Okey. Nama akak ni Nina. Hakim pegang belon, tunjuk muka akak. Hakim pegang belon, tunjuk muka akak. Cakap, ni siapa? Ni siapa? Kuat sikit. Nina. Yeay, sip. Sip. Akak yang lukis SpongeBob tu nama siapa? Nama akak ni. Nama akak ni. Nek. Guys, budak ni dia lukis muka saya. Nampak tak? Saja je kau nak muka Nina, padahal tak tahu. Ewa. Mai sikit. Okay, lagu-lagu. Nari. Okay, cuk ah. Sana, lighting sana. Nari. Aisyah, dia kata gitu. Sebenar
3. Hai, tak ada baik orang tak ada dah. Okay, sekarang kita pukul apa sekarang? Sekarang pukul 4.18. Kita orang baru habis postmortem. Dia on the way nak balik homestay. Aku tak tahu lah weh, nak tidur ke tak? Tak tahu. Kita lutut balik. Lutut ni make up ni daripada petang tadi ni. This. This.